Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurliana Nisa binti Hamzah. Saya merupakan pelajar dari Universiti Malaysia Kelantan. Saya juga mengambil bidang teknologi kreatif dalam pengkhususan komunikasi visual. Portfolio ini memaparkan latar belakang saya, kemahiran yang saya miliki, pengalaman projek serta hasil karya yang telah saya hasilkan sepanjang pengajian. Matlamat utama portfolio ini adalah untuk menunjukkan kelebihan saya dalam menghasilkan reka bentuk visual yang kreatif, berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggan. Dari segi kemahiran, saya mahir menggunakan beberapa perisian reka bentuk seperti Adobe Illustrator, Adobe Premium, Adobe Photoshop dan Adobe InDesign dan juga Canva. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran dalam penggunaan perisai seperti Blender untuk menghasilkan reka bentuk dan visual 3D. Pengalaman ini membantu saya meningkatkan kreativiti dan juga menghasilkan reka bentuk yang lebih menarik serta profesional. Sebagai seorang pereka grafik, saya sentiasa berusaha untuk mempelajari trend reka bentuk terkini dan meningkatkan kemahiran saya supaya dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif dan berkualiti. Saya berharap portfolio ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebolehan, pengalaman dan potensi saya sebagai seorang pereka grafik. Terima kasih atas perhatian yang anda berikan. Saya sedia menjawab sebarang pertanyaan. Jadi, jika anda berminat dengan hasil kerja saya dan kertas kerja saya, anda boleh menghubungi saya melalui platform seperti Instagram, WhatsApp dan anda juga boleh email saya untuk dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.